محمد صلى الله على 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 محمد لا عبد الله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم إني استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين أما بعد. Terima kasih kepada Datuk Nazir, Datuk Haji Ahmad Samsudin bin Haji Ramli, Nazir Masjid Saujana Impian Kajang. Tidak lupa kepada barisan pegawai, imam-imam, bilal-bilal dan seluruh warga kerja Masjid Saujana Impian, muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Sama-sama kita rafakkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kita ruang dan peluang berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Saya fikir barangkali menjadi tradisi Masjid Saujana Impian menyambut atau mengadakan majlis Isra' Mi'raj pada bulan Syaban. Mungkin dia Isra' Mi'raj dia lewat sikit. Tapi tak apa, okey je tuan-tuan, daripada tak ada langsung. Dia sejarah Islam ni, apa-apa yang berkaitan dengan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa saja peristiwa yang dirakamkan dalam Al-Quran Al-Karim, dia tidak terhad pada masa dan zaman lah. Bila-bila pun kita boleh berbicara, asalkan ianya membawa manfaat kepada kita selaku orang Islam. Kita semua tahu peristiwa Isra' Mi'raj ini seringkali dibicarakan di mimbar-mimbar, di meja-meja kuliah, di surau, di madrasah, diforumkan dan diwacanakan di pelbagai peringkat. Kita mesti faham tuan-tuan bahawa bila Al-Quran memaparkan satu kisah yang sangat penting untuk tatapan kita dan sejauh mana kita boleh mengambil dan mencedok pengajaran serta ibrah agar kita boleh jadikan panduan-panduan penting dalam kehidupan kita. Dia bukan dengar, saya rasa tuan-tuan boleh cerita dah kan, sebab selalu dengar cerita Isra' Mi'raj ni, kalau sambil makan, sambil minum Pak Long cuba cerita sikit Isra' Mi'raj. Alah ustaz-ustaz, biasa cerita benda yang sama je, balik-balik repeat, sama je. Sampai yang sama tu pun kita tak ingat. Kan? Dia atikrar, maksudnya pengulangan sesuatu cerita ataupun kata-kata ataupun nasihat, lama-kelamaan dia akan berkesan dan memberi kesan. Dia akan menapak dalam hati. Begini, kita tahu peristiwa Isra' Mi'raj berlaku pada tahun ke-9 Hijrah atau ke tahun ke-9 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-9 Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Ada riwayat lain sebut tahun ke-11. Jadi perselisihan ulama dari sudut tarikh, ada perselisihan mereka. Namun saya cenderung kepada melihat tahun ke-9 peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku. Ianya juga bertepatan dengan tahun kesedihan, dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Kenapa tahun itu dipanggil tahun kesedihan? Pertama sekali pada tahun tersebut Abi Talib meninggal, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, isteri kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin. Yang ketiga, ini jarang-jarang kita dengar,
Peristiwa ketiga ialah peristiwa mengenai dakwah yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba sampaikan kepada penduduk kota Taif. Tapi baginda disakiti, baginda diherdik, baginda dihalau, baginda dilontarkan, dihujani batu sehingga luka kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengalir sampai ke sepatu. So ada 3 peristiwa yang sangat mendukacitakan dan juga menyedihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada 2 faktor kekuatan seseorang itu. Dalam peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 faktor kekuatan. Faktor dalaman iaitu isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi balik daripada buat dakwah, orang herdik, orang marah, orang kata orang sembah najis, orang tabur batu, paku dan sebagainya, balik ada tempat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu. Ada tempat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkongsi cerita di luar. Kita pun sama tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan balik bercerita dengan isteri, cerita macam ni, isteri pun bagilah motivasi, kata tak apalah bang, biasalah orang kita sekarang ni, bang tak apa, janganlah dibesar-besarkan perkara itu, tak apa, lupakan ajalah. Ada orang memberi motivasi di rumah. Sebab Nabi SAW masa mula-mula Jibril datang jumpa Nabi masa Nabi dekat Gua Hira, Nabi berlari balik rumah sampai Nabi menggigil dan demam. Siapa yang tenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khadijah binti Khuwailid. Muhammad, jangan takut, jangan risau, jangan gundah gulana. Engkau tak pernah buat salah, engkau tak pernah putuskan silaturahim, kau suka kawan dengan orang, engkau suka berbuat baik dengan orang, kau suka bagi salam, kau suka bagi orang makan. Mustahil Muhammad engkau ni ada didatangi satu benda yang mudarat. Satu bencana mustahil. Jadi isteri tolong selimutkan, isteri baring dengan suami, dipeluk, ditepuk, didamaikan suami yang menghadapi masalah di luar. Sekarang isteri itu sudah tidak ada. So balik rumah, isteri yang biasa menenangkan Nabi sudah tidak ada. Bila di luar Mekah pula, di luar rumah, bila Nabi pergi buat kerja dakwah, kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy merasakan sangat tercabar. Mereka rasa Muhammad ini menyebarkan agama baru, Muhammad mesti dihentikan, apa proses yang perlu buat, mesti ditahan Muhammad ini. Jadi mereka tidak boleh bertindak bersendirian, sebab Nabi Muhammad juga ada kabilah. Yang diketuai salah seorang kabilah itu adalah Abi Talib, Bani Hashim, Abi Talib. Jadi tak boleh mereka bertindak sembrono ke atas Nabi Muhammad, nanti Abi Talib marah. Kabilah mereka juga besar, tidak boleh diketepikan. Mereka datang jumpa. Siapa? Abu Sufyan, Abu Lahab, semua pembesar-pembesar Mekah ni datang jumpa Abi Talib. Beritahu ke Abi Talib, Abi Talib, tolonglah nasihatkan anak saudara engkau ni supaya dia berhenti buat kerja mengajak orang kepada agama baru dan menafikan Tuhan-Tuhan kita yang kita warisi daripada nenek moyang kita. Kalau Muhammad buat macam ni, sebenarnya Muhammad nak apa? Adakah Muhammad nak jawatan? Nak jadi ketua? Sedang mempromosikan diri jadi ketua? Tak apa, kita boleh angkat Muhammad jadi ketua. Adakah Muhammad nak wanita yang cantik di Mekah untuk dikawinkan? Tak apa, kita cari, kita kawinkan Muhammad dengan wanita cantik. Muhammad nak harta atau tidak? Kita boleh kumpulkan harta. Muhammad nak kunci Kaabah? Kita boleh bagi. Apa Muhammad nak bagi tahu? Kau tanya dekat Muhammad ni, wahai Abi Talib, dia nak apa sebenarnya? Kita offer dia. Semaksimum mungkin kita offer dia. Tapi dengan syarat, dia mesti berjanji meninggalkan kerja yang dia buat sekarang. Itu mengajak orang kepada agama baru, kononnya bertentangan dengan agama nenek moyang. Abi Talib kata, baik, nanti Muhammad balik aku cakap dengan dia. Nabi Muhammad balik, Abi Talib panggil, wahai anak saudaraku, aku telah didatangi oleh pembesar-pembesar Mekah. Mereka mengadu kepada aku perihal kerja yang kau buat sekarang ini, dan mereka menawarkan beberapa tawaran supaya kau tinggalkan kerja yang kau buat ini. Adakah kau setuju wahai Muhammad? Nabi Muhammad kata, wahai bapa saudaraku, kalau mereka letakkan mata di tangan kanan dan bulan di tangan kiri untuk supaya aku tinggalkan kerja dakwah, aku takkan buat. Jadi logiknya tuan-tuan, boleh atau tidak bulan dan matahari dibawa letak di tangan manusia? Boleh atau tidak? Itu adalah kiasan mustahil. Sebab kerja jadi rasul
Mengajak manusia kepada agama Allah bukan lantikkan jawatan kuasa masjid, bukan lantikkan JKK. Allah yang lantik, tak boleh kata tidak. Kerja mesti teruskan, move on, kena terus. Jadi Nabi Muhammad beritahu, bapa saudaraku, mustahil untuk aku tinggalkan kerja ni, sebab ini kerja yang Allah suruh aku buat. Ada Abi Talib marah tak? Ada tak teks yang kata Abi Talib marah? Kalau kita kan, kita dah bela Muhammad itu 42 tahun. Kalau ikut kiraan saya, masa ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, sehingga Abi Talib jaga ni tuan-tuan. Lepas ibu Nabi meninggal, ketika itu Nabi Muhammad 5 tahun. Lepas tu atuk saudara dia Abdul Muttalib jaga. Abdul Muttalib sempat jaga 1 tahun. Ketika Nabi Muhammad umur 6 tahun, Abi Talib jaga. Sekarang umur Muhammad sudah 50 tahun. So tolaklah, jadi 44 tahun. 44 tahun Abi Talib jaga Nabi Muhammad. Jadi 44 tahun aku jaga engkau Muhammad. Aku menatang kau seperti minyak yang penuh. Aku bagi makan, aku ajar kau, aku bawa engkau berdagang. Erti hidup dunia ni aku yang ajar. Makan, minum, pakaian, semua aku bagi engkau Muhammad. Tapi tiba-tiba engkau tak nak dengar cakap aku Muhammad. Ada tak Abi Talib mungkin? Ada tak? Ada. Abi Talib kata, silakan Muhammad, nanti aku pandai-pandailah deal dengan kafir Quraisy. Berbeza dengan Firaun. Tuan kenal Firaun? Halo? Kenal? Kalau kenal kasih salam sama dia lah. Berbeza dengan Firaun. Bila Nabi Musa alaihi salam membesar di rumah Firaun, Asia membesarkan dia. Bila sudah dewasa, Nabi Musa mengajak Firaun supaya menyembah Tuhan yang satu. Oh, Firaun marah. Alam takun fina walida. Musa, engkau ni anak yang dikutip, aku yang besarkan kau, aku yang bagi makan minum tau. Sekarang kau lawan aku. Beza tak? Boleh tak ayat sama digunakan oleh Abi Talib? Kau ni Muhammad, patut aku tinggal tepi jalan ni. Kalau tahu. Tak ada. Kalau begitu bapa saudara dia punya watak tuan-tuan, rugi atau tidak, atau sedih atau tidak kalau dibiarkan Abi Talib ini mati dan meninggal dalam kekufuran? Sedih atau tidak? Sedih. Mungkin tuan-tuan tak berapa rasa lah. Bagi mereka yang ada keluarga non-Muslim, keluarga tak Islam, ahli keluarganya Islam, macam saya dah Islam, ada adik-beradik saya yang masih tak Islam, saya yang menanggung perasaan apa jadi kalau mereka mati dalam kekufuran. Macam mana kalau nasib mereka? Sebab mereka yang jaga saya, bagi makan, minum dan sekolahkan saya, mandikan saya, suap saya nasi. Saya kenal kakak-kakak saya semua. Seorang kakak dia equal kepada 2 mak tau. Saya ada 3 orang kakak. Macam itulah dia jaga saya. So macam mana tuan-tuan? Abang saya pun sama juga. Abang saya yang besarkan saya. Ayah saya meninggal masa saya dalam perut ibu lagi. Abang lah yang bagi belanja sekolah. Abang lah yang belikan baju sekolah. Abang lah yang bawa saya gendong saya puluh kile. Abang lah menjadi penghibur saya. Jadi abang. Tapi bila saya masuk Islam, abang halau saya, pukul saya. Tapi macam mana pun, saya tidak boleh lah hadapi satu situasi. Saya ni dah seorang profesor dalam bidang tafsir, belajar agama, ramai yang masuk Islam di tangan saya. Hujungnya, ahli keluarga tak dapat diislamkan. Sedih atau tidak? Saya tahulah tuan-tuan angguk, faham tak faham? Dia faham satu hal, you feel, you rasa. Senang tuan-tuan. Apa perasaan tuan-tuan? Tuan-tuan ulang alik ke masjid, anak kita tak pernah datang masjid. How you feel? Itu cerita Abi Talib dengan Nabi Muhammad. Yang kita ni, siapa yang Abi Talib sekarang dalam keluarga kita? Ada? Tak ada kan? Tapi how you feel? Pak Ji dah ulang alik dah hujung dah ni umur ni. Tapi anak tak pernah manja dengan masjid lagi. Anak tak pernah jinak dengan tangga masjid. So kalau mati kita besok, kita ni ulang alik masjid, kita ni baca Quran, kita hadir kuliah, tapi anak kita tak pernah pun kisah dengan kehidupan sebagai seorang Muslim. Kadang-kadang kita rasa tanggungjawab kita bagi anak sekolah, biar anak tu boleh dapat result bagus, lepas tu masuk universiti, kemudian anak tu habis belajar, kerja apa, anak aku sekarang kerja tu, anak aku kerja sini. Jadi kita jadi mak bapak yang suka berbangga dengan pencapaian duniawi anak-anak. Kita tidak pernah menangis akan pencapaian anak-anak terhadap akhirat. Guru saya dekat Jordan tuan-tuan. Saya dah profesor dah tuan-tuan. Syekh saya, guru saya,
Kalau saya telefon, sampai sekarang saya berhubung. Soalan pertama, Assalamualaikum Syekhna, kaifal hal? Tanya apa khabar? Masya Allah Syekh Muhammad, kaifal hal? Aina tusalli? Aina tusalli? Aina tusalli? Soalan dia, engkau tiap-tiap hari semayang kat mana? Solat kat mana? Saya ni dah besar Allah, saya dah tak, bukan anak murid dia, tapi dia, saya pernah belajar, tapi ada connect, ada connection yang bagus dengan guru saya ni. Tanya, Syekh Muhammad, aina tusalli? Kau solat kat mana? Aina wasalta fil Quran? Kau Quran sampai mana? Conversation tu, dia tidak cerita anak berapa orang, tak. Dia tanya kau solat kat mana? Baca Quran tak? Hello? Tanya tak anak kita baca Quran tak hari ni? Tanya tak anak kita kau solat kat mana tadi? Salah ke kalau mak bapak tanya soalan tu? Atau kita ni sudah fikir, kita rasa dia dah besar lah ustaz, pandai-pandai lah dia ustaz, saya dah ajar dia. Tak salah pun. Alung, ada masa pergi masjid nak ya? Ada masa bawa anak isteri sekali-sekala pergi masjid, pergi majlis ilmu. Angah, dah baca Quran hari ni baca tak? Bila last baca Quran? Jangan tinggal Quran tu Angah ya. Ini nasihat mak. Angah dah makan? Duit cukup? Girlfriend hari tu apa cerita? Huru-hara kita tuan-tuan. Agama datang, agama ada, dunia tunduk. Ada agama, dunia is yours. Atau tuan-tuan masih ragu-ragu dengan janji Tuhan? Kita tak berapa nak confident kan? Kita masih melihat bahawa penilaian kita itu adalah muktamad. Apa yang kita baca dan kita semak itulah muktamad. Kita tak pernah imbangi dengan apa yang Tuhan mahu. Pergi tak masjid? Ilmu tak? Baca tak Quran? So semua ini untuk mengawasi mereka. Ini adalah immune system yang iman yang masuk dalam diri anak-anak kita supaya tidak adalah kita dengar cerita yang pelik-pelik. Betul tak tuan-tuan? Saya kadang-kadang saya lihat isu-isu berkaitan dengan, yalah, dalam peristiwa Isra' Mi'raj pun Nabi tengok kan, ada orang makan timah, ada orang makan, dileburkan timah, kemudian dimasuk dalam mulut, keluar ikut belakang. Lepas tu ada lidah yang dipotong. Semua ini menggambarkan mulut. Makan benda yang tak betul, benda yang haram, termasuklah rasuah dan sebagainya. Bila kita nak keluar daripada cengkaman rasuah ni tuan-tuan? Kita macam-macam agensi ada tuan-tuan. Macam-macam agensi ada. Kita ada Institut Integriti Malaysia, kita ada SPRM, kita ada unit integriti setiap jabatan, kita ada program percambahan nilai Islam, solat Jumaat, semua ini kita dengar. Tapi satu pun tak jejak di hati. Saya tak faham lah macam mana orang boleh makan sesuatu yang bukan hak dia. Saya ajak anak saya, kalau 10 sen tepi jalan bukan duit kita, kau jangan ambil, kau ambil tolong letak biar orang nampak. That is RM10 ke RM100 ke RM200 bukan kau punya, jangan ambil. It is not belong to you. Kenapa kita harus tamak sesuatu yang bukan kita punya? Apa yang menyebabkan kita rasa sangat-sangat tak cukup, sangat-sangat rasa buas? Apa pasal? Tuan-tuan ada duit berjuta-juta pun banyak mana tuan-tuan makan? Cakap dengan saya enjoy makan dekat kedai tepi jalan, nasi RM5, RM10, enjoy, cukup tuan-tuan. Yang penting ada kawan-kawan teman-teman borak-borak makan, that is very very enjoyable. Kau bawa aku hotel 5, 6, 7 bintang, saya tak enjoy. Pergi makan dengan kawan kedai tu, makan roti canai aja dengan teh tarik, telur setengah masak 2 biji, that is enjoy. Friendship, happy hidup. Aku tak payah kau layan aku dekat hotel 5 star, 7 star kalau kau ni ada tujuan untuk rasuah atau nak merasuah saya. Prinsip. Kau gadai prinsip, gadai marwah. Untuk apa? Seronok ke sekarang melihat saban hari orang
bergari. Anak cucu you tengok kan? Tanya, kalau cucu tanya, atuk kita kenapa kena tangkap ni? Atuk kita kenapa kena tangkap abah? Abah, atuk kita kenapa kena gari? Abah nak jawab apa? Takkan cakap dia orang tengah main polis and trip, orang tu jaga. Nak cakap apa? Boleh tebus tak maruah? Boleh tebus tak integriti yang tercemar? Sebab itu saya bagi tahu tuan-tuan, kadang-kadang kan kita dengar khutbah, kadang-kadang kita dengar, tapi dia macam tak masuk dalam hati kita. Saya juga menyarankan, kadang-kadang yang dia salah satu perkara yang lain. Dia nama integriti. Contoh, integriti. Tuan-tuan rasa apa? Orang ni tak ada integriti. Apa you feel? You langgar integriti, nampak ada hukuman, ada punishment. You tak ikut proses, you tak ikut prosedur, you tak ikut proses yang betul. Betul tak? Kenapa kita tukar daripada perkataan amanah kepada integriti? Beritahu saya. Why? You nak modern kan? Islam ni bila sebut amanah, kan? Amanah dalam Al-Quran Allah Taala sebut inna khairan man istajaratal qawiyyul amin. Orang yang ayah kelak upah untuk bekerja dengan ayah. Ini kata putri Nabi Shu'aib ke atas Nabi Musa. Anak dia beritahu, ayah, upahkan lelaki ini. Dia ada sifat al-qawi, al-amin. Seorang yang accountability, seorang yang ada sifat accountability dan sifat integrity. Kita terjemah begitu. Tapi al-qawi, al-amin, perkataan amin, amanah. Bila saya sebut perkataan amanah, direlated atau tidak dengan dunia akhirat? Ada kaitan tak? Ada kaitan. Awak ni seorang yang tak ada amanah, kita rasa jagalah kau dekat akhirat besok. Kau tak amanah kat sini, akhirat besok confirm kau kena humban, kau tak cukup tanah lari besok. So secara tidak langsung istilah-istilah dalam Islam yang ada kaitannya dengan dunia akhirat yang diambil daripada Quran tak boleh tukar. Kalau tukar dia hilang roh. Kau nak moden, kita nak moden, kadang kita nak lebih. Come on lah. Saya kan tuan-tuan, awak ni tak ada integriti lah. Mungkin orang tu senyum aja. Cuba cakap awak ni tak ada amanah. Lain rasa tuan-tuan. Nah. Lain. Sebab dia tak jejak. Betul tak? Saya tak faham. Betul lah, ada pepatah sebut the bad habit never die. The bad habit never die. Kalau kau dah ada tabiat mencuri, tabiat mengambil hak orang, tabiat makan rasuah, memang susah nak berubah lah tuan-tuan. Itu cerita. Kita kadang kita seronok tengok. Tapi kita sebagai ibu ayah, bagaimana kita nak mulakan di rumah supaya dia tak jadi satu normalisasi. Tangkap semua. Jadi lama-kelamaan orang dah jadi benda tu biasa. Oh, kena tangkap. Oh, tak. Macam mana saya nak bagi tahu anak saya yang bukan hak awak jangan pernah ambil. Jangan rasuah. Abah haramkan anak cucu abah ni ambil rasuah. Abah haramkan. Tahu tak rasuah tu musuh? Tahu tak rasuah ni kesan dia? Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang bagi rasuah dan yang ambil rasuah dalam neraka. Akaluna lis-suhut. Sama'una lil-kadhibi akaluna lis-suhut. Ulama sebut ada akaluna lis-suhut adalah orang yang makan rasuah. Akalun. Dia kata akilu suhut. Akalun. Maksudnya suka makan. Akalun suka. Ulang-ulang makan rasuah. Biar saya pakai kereta kecil pun, asalkan aku bukan ambil rasuah, bukan ambil hak orang lain. Alah ustaz, nanti orang tak tengok. Peduli apa saya dengan orang tengok tak tengok? Kita hidup kerana berbangga dengan orang lain. Kita nak apa orang cakap mengenai kita. Kita rasa kita down standard. Ada satu kadang hari ni saya bawa kereta lain. This is my first car teman saya bawa. Tapi saya parking belakang situ. Walaupun ada parking penceramah kat situ. Tak tahu siapa hamba Allah mana pula parking motor kat situ. Tak apa, biarlah. Parking jauh jalan dapat pahala lebih sikit, senang kan cerita. Kita ada isu besar, kita jangan gaduh bab parking tuan-tuan. Kalau masjid impian ni Saudi Arabia gaduh bab parking ke? Cak ayam lah.
Remeh-temeh kita nak bergaduh. Zaman saya jadi Nazir pun ada orang ambil parking saya, orang nak parking. Dia kata, apa istimewa sangat Nazir dapat parking? Saya kata, saya tak rebut. Abang nak parking, dia tak ada, silakan abang parking lah bang. Tak apa, jangan gaduh bab ni. Saya tak malas gaduh bab dunia dengan orang. Malas saya. Ada saya pergi ceramah dekat Gombak sekali tu. Saya naik Myvi. Ada orang tunggu. Saya tengok belakang, tunjuk belakang. Kereta disusun lah sebab dia nak suruh ke belakang. Saya bawa kereta Myvi, disuruh pergi ke belakang. Saya pun pergilah parking kat belakang. Nun belakang, saya parking, saya jalan. Masuk, sampai dekat masjid, dia nampak saya. Ustaz parking kat mana? Kat sana. Kita ada sediakan parking kat sini. Tadi awak yang suruh pergi belakang. Ustaz pergi ambil kereta tu. Tak ada kerja aku, malas. Biarlah kereta tu kat situ. Mana pula kami tahu Ustaz naik Myvi? Kena bagi tahu ke saya naik Myvi? Selepas tu baru PA saya tanya dengan saya, Datuk boleh bagi tahu tak Datuk naik kereta apa? Nak bagi tahu dekat penganjur. Saya tanya dekat dia, habis saya ingatkan, habis biasanya awak punya tanggapan penceramah ni mesti naik kereta apa? Usah kereta besar kan, naik naik Wildfire ke apa kan? Merepek tu orang. Saya okey sangat tuan-tuan. Tapi kita ada orang yang suka, dia yang pepatah orang Perak kata biar papa asal kedana kan. Biar papa asal kedana, biar papa asal kaya. Biar asal bergaya. Biar papa asal bergaya. Dia papa tapi suka bergaya. Bergaya tak tentu pasal. Dia tak tahu dia punya kepapaan, kesusahan tu. Kita belajar daripada siapa tuan-tuan? Belajar daripada siapa? Sebab ketamakan. Saya suka tengok perkataan kalimah tamak ditulis dalam bahasa Arab. Dalam tulisan bahasa Melayu tak nampak. Kalau bahasa Melayu T-A-M-A-K, tamak kan? Cuba dalam tulisan bahasa Arab, ta mim ain, tamak. Ta itu dia nganga besar. Ta, nganga besar. Mim itu dia ngap. Ain itu dia bonceng tuan-tuan. Tamak itu dia nganga ngap bonceng. Saya suka tengok huruf-huruf dekat. Jadi kita nak kembali untuk melihat kepada peristiwa-peristiwa yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana dia boleh membentuk jiwa kita dan membentuk watak kita. Abi Talib meninggal. Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid meninggal, yang menjadi isteri Nabi SAW tempoh yang begitu panjang dan melahirkan beberapa orang putera dan puteri untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad pergi ke kota Taif. Nabi disakiti, Nabi balik. Semua ini menjadi kedukaan. Balik rumah, isteri tak ada. Balik ke rumah bapa saudara dalam masyarakat. Sebab itu lepas Abi Talib meninggal, kafir Quraisy merancang untuk bunuh Nabi. Betul kan? Sehingga berlakunya peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, dia bila Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam Al-Quran surah Al-Isra. Surah Al-Isra nama lain, saya pernah sebut di surah ni tak silap saya. Nama lain bagi surah Al-Isra ialah surah Bani Israel. Surah Bani Israel. Kenapa di highlight Bani Israel? Sebab Bani Israel punya cerita dalam surah ini juga tidak kurang hebatnya. Selain Allah cerita mengenai Isra, kan la tufsidunna fil ardi marratain, mereka tetap akan berterusan merosakkan bumi Israel, bumi Palestin. Mereka akan tetap akan merosakkan walaupun dilakukan gencatan senjata apa, mesti ada perancangan. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan mereka diam, tidak akan mereka memeluk tubuh selagi mana tidak merancang sesuatu ke atas umat Islam, lebih-lebih lagi bumi Palestin. Sebab itu kita rasa peristiwa Isra Mi'raj ini perlu menimbulkan rasa cinta dan sayang kita kepada bumi Palestin dan juga penduduk-penduduk di bumi Palestin. Sebagai kaum muslimin yang sudah saban tahun, berabad lamanya tertindas dengan kezaliman Zionis. So kita mesti melihat bahawa cinta, sayang kepada masyarakat yang berada di bumi Palestin. Supaya kita dapat muhasabah, kita elok, kita aman damai.
Dan kita mesti melihat itu sebagai satu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Begini Allah mulakan peristiwa Isra Mi'raj dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud Maha suci Allah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Tuan-tuan perhatikan bahasa Melayu very clear ayatnya. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah perlihatkan linuriyahu min ayatina, supaya kami dapat perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tanda-tanda kebesaran kami. Macam-macam perkara Nabi nampak. Wa barakna haulahu, yang mana bumi Palestin, Masjidil Aqsa dan persekitarannya diberkati dari mula dia diwujudkan sampai hari kiamat. Barakna haulahu. Dia ada kaedah bahasa Arab, tuan-tuan, tapi dia agak akademik. Saya nak sebut juga dengan tuan-tuan. Dia perkataan barakna haulahu dengan barakna ma haulahu. Dia ada ma kat situ. Kami berkati bumi Palestin, bumi Aqsa, Masjid Aqsa dan persekitarannya. Kami berkati. Tapi betul tuan-tuan, keberkatan bumi Palestin, persekitaran ataupun Masjid Aqsa ni luar biasa tuan-tuan. Subur. Tidak ada bumi yang kawasan yang lebih subur daripada kawasan tersebut. Subur, berkat. Allah beritahu barakna. Keberkatan itu Allah yang datangkan. Keberkatannya tidak bertempuh. Tidak bertempuh. Sepanjang zaman. Tanamannya, pokok-pokoknya, buah-buahannya, hasilan dia, tuaian dia, bumi itu betul-betul subur. Dan menjadi bumi persinggahan Nabi dan Rasul. Masjid Aqsa. Berkat. Ada satu kumpulan yang mempertikaikan peristiwa Isra Mi'raj. Konon Isra Mi'raj ni berlaku dalam mimpi. Dalam mimpi. Sebab tidak logik. Tidak logik. Malam Nabi pergi, balik sudah ada. Ada beberapa riwayat. Ada riwayat juga ditolak, diperbahaskan oleh ulama. Tapi saya nak sebut sebagai riwayat. Ada riwayat sebut Nabi keluar daripada rumah ibu saudara dia. Riwayat ini ditolak lah. Daripada rumah ibu saudara dia, Nabi pergi, Nabi balik, tempat tidur Nabi masih suam-suam kuku. Kebanyakan riwayat sebut Nabi dibawa ke telaga Zamzam. Tidur di rumah siapa? Tidak disebut. Tempoh juga tidak disebut. Yang penting Nabi pergi malam, siang sudah ada. Sebab itu Isra, perjalanan pada malam hari, dinamakan sebagai Isra. Ya. Pertikaian berlaku. Pak Hamka kata begini tuan-tuan. Perkataan bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi. Perkataan abd, hamba. Kalau ada roh, jasad tak ada, roh ada, jasad tak ada, itu bukan hamba. Kalau ada jasad, roh tak ada, itu bukan hamba, itu mayat, jenazah. Ada jasad, roh tak ada, itu mayat. Ada roh, jasad tak ada, itu pun tak boleh juga. So, bila Quran menggunakan bi'abdihi, itu bermaksud tergabungnya elemen roh dan jasad. Ada roh, ada jasad, abd. Tuan-tuan semua ni abd. Ada siapa-siapa rasa
Tak ada roh. Jasad saya kat sini ustaz, tapi roh saya kat tempat lain. Tu payah. Tu makam tinggi, saya tak sampai lagi makam. Saya bagi satu analogi lain tuan-tuan. Katakan saya biasa 2 minggu lepas saya ada sampaikan syarahan di Singapura. Katakan ceramah saya lepas Zuhur. Saya keluar rumah pukul 8, flight pukul 10. Rumah saya ke airport dekat je dalam 20-30 minit. Masa saya nak keluar rumah, saya ambil songkok, saya pakai. Saya tak tahu, songkok hitam lah. Ambil songkok pakai. Bila pakai songkok, di songkok tu ada seekor semut hitam. Dia duduk diam kat situ. Dia tengok saya pergi airport, saya naik kapal terbang daripada KLIA, saya turun dekat Changi Airport, dia tengok airport Changi pula, lepas tu saya keluar, dia tengok Singapura, lepas tu saya dibawa pergi makan. Lepas makan saya pergi syarahan pukul 2 hingga pukul 4. Dia duduk, dia tak keluar, dia diam tengok semua. Lepas tu balik flight pukul 6, pergi ke airport balik, naik kapal terbang sampai rumah pukul 8 malam. Contoh, 8 malam sampai rumah, tadi 8 pagi keluar, 8 malam sampai rumah. Saya buka balik songkok ni, saya letak balik tempat biasa saya letak dekat almari. Semut tu keluar daripada songkok. Dia keluar, dia jalan. Terserempak dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia tanya, bro, mana pergi satu hari tak nampak? Dia pun jawab, dia pergi Singapura. Agak kawan-kawan dia percaya tak? Percaya tak? Sebab kawan-kawan dia tak percaya, sebab kawan-kawan dia satu bangsa dengan dia. Itulah dunia semut. Kawan dia akan cakap, sudahlah kau pergi Singapura, apa daripada dapur nak pergi depan pun kau ambil setengah hari. Tak sama. Dunia semut tak sama. Sebab mana mustahil kau pergi. Azan. Dah. Kenapa kat sini lambat masuk waktu? Semut. Tapi betul atau tidak semut tu pergi Singapura? Betul atau tidak? Sekarang persoalannya tinggalkan kawan-kawan dia. Betul atau tidak Singapura pergi? Betul atau tidak semut tu pergi Singapura? Betul. Tapi disebabkan kawan-kawan dia tak boleh nak akses, tak boleh nak cerap, kawan-kawan dia nafikan. Begitulah juga dengan setengah manusia. Sebab itu Allah mulakan surah Al-Isra dalam peristiwa Isra itu dengan lafaz Subhana. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari kekurangan, Maha suci Allah dari kelemahan, Maha suci Allah dengan apa yang digambarkan oleh kafir Quraisy, Maha suci Allah daripada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, yang tidak layak langsung diangkat sebagai Tuhan. Allah nak kata Maha suci Allah. Sebab itu tuan-tuan, di antara zikir yang paling berat, paling Allah suka, Subhanallah. Sebab dalam Subhanallah tu tuan-tuan, dia ada fi'il madhi, fi'il mudhari', isim fa'il, masdar. Ni akademik sikit lah. Tuan-tuan pening pula. So Allah nak beritahu Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kekurangan. Sama ada orang menyucikan Allah, mengangkat Allah, mengagungkan Allah ataupun tidak, Allah tetap suci dengan sendirinya. Tuan-tuan kena tengok surah Al-Isra ada 111 ayat. Maklum, 111 ayat surah Al-Isra. Ayat hujung sekali penutup. Tuan-tuan tengok dia punya pangkal dengan hujung. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat yang terakhir sekali, ayat penutup, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu waliyyun wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ayat pertama mula dengan subhana. Ayat hujung sekali dia tutup dengan alhamdulillah. Kuat betul.
Kita beri laluan azan. Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والقائمات محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Boleh tuan-tuan pangkal surah Al-Isra dengan subhana. Hujung surah Al-Isra penutup dia alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allah Taala tutup surah itu, Allah beritahu Maha Suci. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang tidak ada anak, Tuhan yang tidak ada perkongsian kuasa, Tuhan yang tidak ada penolong, pembantu, yang sebab Allah itu lemah perlukan kepada pembantu. Jadi ayat ini menggambarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha berkuasa dalam menjalankan hamba-Nya. Lebih daripada itu pun Allah berkuasa. Sebab itu bila Nabi balik daripada Isra Mi'raj, Nabi turun kat bumi, di antara orang yang awal Nabi jumpa adalah Abu Jahal. Bila Nabi menceritakan perihal itu sampai pada Abu Jahal, Abu Jahal kata, "Wahai Muhammad, apa kata kalau aku nak sampaikan apa yang aku cerita kat aku ni kepada orang?" Weh, Abu Jahal nak volunteer tu tuan. Jarang-jarang dia nak jadi volunteer. "Meh, aku nak tolong sampaikan." "Boleh ke Muhammad?" Muhammad kata, "Silakan." Di antara orang yang Abu Jahal jumpa atau terserempak ialah Abu Bakar. Bila jumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Jahal beritahu, "Eh Abu Bakar, aku nak bagi tahu cerita kawan kau ni.
Dia kata malam tadi dia pergi Palestin, kemudian dia pergi ke langit, jumpa Tuhan. Pagi ni dia dah dekat sini. Apa tujuan Abu Jahal? Apa tujuan dia, tuan-tuan? Tujuan dia adalah untuk memberi perspektif yang negatif mengenai Islam, mengenai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sentiasa akan ada kelompok yang akan memberi gambaran-gambaran negatif terhadap Islam. Oh, Islam ni agama yang benci kepada itu, Islam ni agama yang mengongkong, Islam ni agama sikit-sikit halal, sikit-sikit halal, sikit-sikit haram, Islam ni agama sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka. Ya, sikit-sikit haram Islam ni. Islam ni sikit-sikit haram. Saya kata memanglah yang haram tu sikit. Betul lah tu. Islam ni sikit-sikit haram. Memanglah yang haram tu sikit. Kau yang tak sekolah. Islam ni agama yang mendiskriminasi wanita. Islam ni agama yang menzalimi wanita. Kenapa? Lelaki boleh kahwin empat orang. Perempuan tak boleh kahwin berempat. Kau ni keturunan apa sebenarnya, soalan macam ni? Orang ke tidak? Ada satu cerita, tuan-tuan. Budak ni cerita Mak Saleh lah. Budak ni nak kahwin, anak lelaki ni. Katakan nama contoh John. John nak kahwin. Dengan siapa? Dengan girlfriend dia nama Jasmine. Dia bagi tahu bapak dia, Abah, saya nak kahwin lah, Abah. Abah pun tanya, dengan siapa? Dengan girlfriend saya lah. Which one? Yang mana satu? Jasmine. Oh my son, please don't. Bapak dia kata, janganlah kahwin dengan Jasmine tu. Kenapa, Abah? Abah takut. Bukan apa, Abah ni pernah ada skandal dengan mak dia dulu. Takut dia ni adik perempuan kau lah pula dah. Lepas tak jadi ya. Lepas tu si John ni bawa girlfriend lain pula. Contoh nama dia Kathy. Bawa pula cerita. Kathy yang mana nak? Kathy yang duduk dekat lorong tu. Yang maknya sekian-sekian ke? Tak boleh juga. Mak dia pun Abah pernah ada fair dulu. Dah tak boleh juga. Playboy betul bapak dia ni. Yang tu tak boleh, yang ni tak boleh. Jadi budak ni bosan. Asyik bawa calon, bapak dia bantah tak boleh. Bapak dia ada fair dengan perempuan yang dicadangkan oleh anak lelaki dia. Budak lelaki ni pun pergilah mengadu kat mak dia. Mak, bosan abah macam ni, mak. Kenapa? Saya bawa perempuan tu, abah kata tak boleh tentang adik perempuan. Perempuan ni pun tentang adik perempuan. Sebab bapak ada fair dengan mak dia orang semua. Macam mana nak buat ni, mak? Mak dia kata apa? Kau kahwin aja dengan siapa yang kau nak kahwin. Bapak kau tu tak tahu kau tu bukan anak dia. Faham? Pak Long, you get my message? Smart tuan-tuan, hebat tuan-tuan. Jadi bapak dia tak tahu itu bukan anak dia. Ada satu program reality yang dibuat dekat negara barat untuk tengok DNA anak tu. 10 pasangan buat tes DNA, 7 bukan anak kandung, walaupun anak tu lahir lepas perkahwinan. Agak-agak tuan-tuan. Lepas kahwin masih lagi perempuan tu ada fair dengan lelaki lain yang melahirkan anak bukan anak suami dia yang sebenarnya. So kita Islam, kau nak kahwin boleh, tapi cara halal, cara betul lah. Tapi kena faham lah. Saya bukanlah anti orang poligami. Macam mana saya nak cakap satu benda yang dihalalkan oleh Al-Quran, tuan-tuan. Tapi yang saya tak faham tu bila orang buat poligami, tak faham apa itu poligami sebenarnya. Kau tahu poligami kahwin satu lagi. Dia poligami satu lagi betul, kahwin satu lagi, tapi datang dengan package responsibility yang tu kau tak baca. Kau baca kau nak seronok je. Lepas tu kahwin menyuruh-nyuruh dekat Thailand, punya lacak ayam punya jantan. Kau nak kahwin tapi kau pergi kahwin dekat Siam. Kau nak kahwin betul-betul kahwin pakai dokumen, pakai salur yang betul lah. Tak boleh ya. Kau lah kena convince, kau nak buat, kau lah kena betul. Tak boleh macam tu. Kau kahwin dekat Siam 3 tahun simpan perempuan tu. Senyap-senyap simpan. Beranak, tiba-tiba kau kena stroke, kau mati. Perempuan tu apa cerita? Anak yang lahir tu apa cerita?
Harta sepencarian dan sebagainya apa cerita? Daripada sejak dia kahwin, katakan 5 tahun dia kahwin kak, semua benda dia beli tu dia jadi harta sepencarian tau. Sama ada di isteri pertama, isteri kedua. Isteri kedua katakan isteri pertama dah 20 tahun, isteri kedua 10 tahun. So dia kena kira 10 tahun punya harta sepencarian, kena bagi harta faraid kepada isteri yang kedua. Mana boleh kalau tak anaknya? Ini undang-undang, undang-undang Islam, syariat. Yang kau fikir nak kahwin punya seronok, tapi kau tak fikir risiko. You have to settle you punya risiko dulu. You kena baca apa risiko kalau aku kahwin dan apa risikonya kalau aku tak daftar. Tak boleh Datuk, nanti orang tahu. Tak berani buat, janganlah. Apa punya makhluk macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tengok dekat pejabat agama, tuan-tuan tengok dekat mahkamah, banyak mana kes-kes tuan-tuan. Menganiaya orang boleh ke dalam Islam? Halo? Budak tu surat beranak tak boleh ambil lagi selagi mana tak didaftarkan di Malaysia. Dia kena dapat surat nikah di Malaysia, didaftarkan di Malaysia, baru sah, kemudian anak itu baru boleh dapat kad atau surat beranak atau dapat MyKid. Faham? Halo? Ni percaya senyap macam ni, ada hati aku tahu. Tak apa pakcik faham. Okey, saya faham, tak apa. Ya. Ni cerita tadilah kan. Saya nak cerita tadi. Kau faham ayat poligami pun dah salah. Ada pula yang cerita, yang syarahkan ayat poligami tongang terbalik, yang tuan-tuan pun mengiyakan. Kalau nak tanya tafsir ayat, sesuatu ayat, tanya kepada ahli bidang dia tu. Ini bukan main seronok, sebab dia pun poligami juga, sebab itu dia syarah ayat tu sedap, ikut dia punya style. Saya daripada awal, poligami no issue, sunnah Nabi, Quran mengizinkan, tak ada masalah. Saya nak timbulkan adalah proses dan juga risiko yang ada yang awak tak manage betul-betul sebagai seorang lelaki yang harus bertanggungjawab. That is my point of view. Mula tuan-tuan, bila saya marah, saya kaum putih tuan-tuan. Sebab orang kampung saya memang biasa kaum putih, kampung saya hancur. Tengok daripada awal ayat poligami, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Ayat poligami diapit dengan dua kalimah yang sangat berat. Pertama situ perkataan al-qista, wa in khiftum alla tuqsitu, al-qista diapit pula, kemudian datang al-adlu. Pertama mesti sama, keduanya mesti adil. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah yang sebesar-besarnya mesti berlaku adil. Diapit supaya ada rasa tanggungjawab, supaya ada responsibility. Tak adalah kau tiap-tiap hari balik rumah bini muda, bini tua tu mentang-mentang baru punya cakapak, kau tak berapa nak ulang alik tengok dia. Tak payah ubahlah kak. Umur dah 50, kaki tak berapa nak lurus, badan pun tak berapa nak cantik, tiba-tiba nak ambil hati suami, nak pakai gencun, pakai makeup. Tak payah. Dah lambat dah tu. Saya pun tak faham. Kadang ada ustazah ni ceramah, tuan-tuan, perempuan ni kalau boleh, macam mana nak bagi suami rasa seronok balik rumah, suami rasa semangat balik rumah. Jadi masa suami balik, eloklah pakai cantik-cantik, lawa-lawa. Janganlah sambut suami pakai baju kelawar, janganlah bau kari, nampak tangan tu penuh dengan kunyit kan. Kalau boleh biarlah sambut suami wangi, lawa. Saya kan, kalau boleh saya nak tengok ustazah ni sambut suami dia macam mana. Serius saya cakap. Serius saya cakap tuan-tuan. Apa benda merepek ni ustazah? Agak-agak lah. Kau ingat suami lelaki semua macam tu? Yang ada hati perut, yang ada akal. Sebab you lihat lelaki ni sentiasa melihat pada nafsu. That is your problem. Kita orang lelaki, saya fine.
Semua saya rasa dalam surau ni fine. Balik rumah, anak 5 orang, isteri sibuk dekat dapur, nak masak, nak fikirkan awak nak makan apa ni. Anak seorang terkecil, terberak, seorang baru lepas mandi, baju tak jumpa, bilik berselerak, sampai kat rumah. Takkan tengok pukul 4.45 berlari tinggalkan semua nak pergi mandi, pakai tukar baju, pakai make up nak turun. Agak-agak logik lah sikit bagi idea. Okey tuan-tuan. Suami yang waras balik, anak tu bukan anak orang jiran sebelah, anak kau tu. Ambil anak tu kalau terberak, pergi basuh. Mandikan anak, kemas sama-sama. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, mengurus rumah itu lagi susah daripada menjadi CEO company. Yang belagak I'm CEO of the company kan, balik tengok terberang lah ke bang. Kau tinggalkan 2 hari, tengok kemas rumah, tengok basuh kain, baju, lipat kain, lepas tu masak untuk anak-anak, sebelum tidur singki bersih, tak ada pinggan mangkuk. Cuba tengok, kalau kau boleh buat, kau champion. Kalau tak, jangan terberang sangat. So you have to appreciate lah perempuan tu. Dia bukan mesin, dia bukannya tukang gaji, dia bukannya robot. Oh, bila anak dah 5 orang badan tak berapa cantik, kau cenderung pada pelik betul perangai. Arab steady tu kan. Arab steady. Dia buat rumah 4 tingkat. Tingkat pertama letak bini pertama sebab kaki tak berapa kuat, letak bawah sekali. Tingkat 2 letak isteri kedua, tingkat 3 letak isteri ketiga tu kan. Ya. Kalau isteri yang nombor 1 sakit perut apa kan, dia call aja, bang, turun sekarang. Turun. Tak adalah bagi alasan pergi badminton, rupanya pergi rumah lain. Alasan badminton. Ya, ada cerita masuk sekolah budak tu nama dulu bin sama. Kenapa bin awak sama dengan bin kita? Rupanya bapak sama. Iya, dia letak sebelah juga. Akak yang tak perasan. Saya bukanlah nak cerita bab poligami, tapi persoalannya bagaimana dia difahami. Termasuklah bagaimana orientalis bantai kita, memberi tafsiran-tafsiran palsu. Ada pula kita pun nak buat juga tafsiran-tafsiran yang tak berapa nak menepati kepada kehendak Al-Quran. Ayat poligami turun dalam gugusan ayat yang cerita perihal anak yatim. Surah An-Nisa sampai ayat 1 sampai ayat 15, 12 tuan-tuan, cerita anak yatim. Anak yatim, kebajikan anak yatim, jaga anak yatim, harta pusaka anak yatim. Tiba-tiba ada ayat ayat poligami. Pernah terfikir tak? Kenapa pernah terfikir tak? Kita takkan fikir. Sebab kita nampak ayat poligami je. Yang cerita anak yatim, kita tak fikir lah. Dia ayat itu turun sebagai satu teguran. Allah nak bagi tahu macam ni. Bila penjaga-penjaga anak yatim, saya ni boleh jaga anak yatim. Semua kita yang mampu boleh jaga anak yatim. Bila jaga anak yatim, datang sekali package, anak harta yatim pun kita jaga. Katakan mak ayah dia kaya, meninggal, anak tu anak yatim, jaga. Kita pun jaga. Jaga. Anak perempuan, anak-anak yatim, anak perempuan ni, bila membesar 16, 15, tengok, cantik pula budak ni. Timbul perasaan pada penjaga anak yatim ni, nak jadikan anak yatim tu sebagai isteri dia. Sebab, 2 sebab. Pertama, tak ada orang yang mengganggu dia sebagai wali, tak ada. Yang keduanya, harta anak perempuan itu boleh dekat dia. Dan yang ketiga, sebagian harta boleh dekat dia sebab dia akan jadi suami, akan mewarisi harta pusaka. Yang ketiganya, mahar, mas kahwin, boleh cincai-cincai. Siapa nak kisah anak yatim? So timbul perasaan pertama nak jadikan anak yatim itu sebagai isteri. Keduanya, nak bermudah-mudahan ataupun nak manipulat harta anak yatim. Turun ayat ni tuan-tuan, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Tak boleh berlaku adil, kebajikan anak yatim tak boleh jaga. Engkau kahwinlah mana-mana perempuan lain, 2, 3, 4. Asal berlaku adil. Tuan-tuan, agak-agak ayat tu turun ketika Tuhan happy-happy tengok perangai manusia atau ketika Tuhan tengah marah? Hello? Now answer me lah.
Sebab engkau dah bobrok sangat dah dengan anak yatim, tak boleh tahan nak jadikan anak yatim. Kau kahwinlah mana-mana perempuan lain, tapi jangan kau Allah marah. Kahwinlah, tak apa. Nabi berpoligami holistik, sangat holistik. Isteri pertama Nabi umur 40 tahun, Nabi 25. Isteri kedua Nabi pun umur 60, Nabi umur 50. Seorang aja anak dara Nabi kahwin, itu Aisyah. Yang lain semua yatim, yang lain semua janda. Dah berumur daripada Nabi SAW. Nabi kot boleh cari perempuan-perempuan yang seperti sangat cantik, rupawan, boleh. Kenapa tak jadi benda tu, tuan-tuan? Bila saya cakap, ada pula ustaz komen saya, dia tak dapat poligami, di komen orang. Bukan ustaz lah, orang lain. Tak mesti ustaz je poligami. Orang impian putera ni pun ada yang impian kajang. Impian putera lah, impian kajang jangan marah orang. Lepas tu jual, salah. Nabi ada isteri, tapi isteri si Nabi semua Nabi pandaikan isteri. Sebab isu berkaitan wanita cukup banyak. Itu yang ditulis oleh Abdul Karim Zaidan. Betul, Nabi berpoligami, tapi Nabi berpoligami untuk mendidik lebih ramai wanita supaya boleh menyelesaikan permasalahan-permasalahan fiqh wanita. Abang, saya nak tanya, haid perempuan ni ada berapa warna? Orang perempuan tahu. Jadi orang perempuan nak mengajak orang perempuan senang atau tidak? Kalau Nabi dah beritahu pada isteri dia ajar, okey pergi ajar kat perempuan lain. Tapi ustaz nak mengajar kat perempuan, malu tak? Perempuan nak datang mengaji pun malu tak? Malu. Tapi Nabi pandaikan isteri si Nabi SAW. Nabi sebut, khudhu nisfal ilmi min Humairah. Ambil sebahagian besar ilmu ini daripada Aisyah Ummul Mukminin yang dipanggil oleh Nabi dengan panggilan Humairah. Berapa ramai yang kau poligami, kau bawa isteri kau jadi pandai, belajar dan sebagainya, jadi fiqah orang? Ada? Lalu bercuti ke Yunan, bercuti Switzerland, tak sadar diri, honeymoon dah 50-60 tahun. Yelah betul lah Pak Ji kata nafsu tak kenal umur, saya terima tu. Saya pun tak tahu kenapa saya masuk tajuk tu, tuan-tuan. Nak cerita Isra Mi'raj, tapi saya nak bagi tahu bagaimana bila salah interpretation terhadap Al-Quran, termasuk Isra Mi'raj pun sama juga. Bila ada tafsiran yang salah, lepas tu campur pula dengan orang kita buat riwayat cerita apa? Cerita payung emas. Saya jadi pengarah Institut Kajian Hadis 4 tahun. Institut Kajian Hadis, Hadis Research Institute, 4 tahun. Salah satu benda bila saya dengar-dengar, saya cuba kaji, cari mana sumber hadis ni. Cari dalam buku-buku kitab-kitab hadis sekarang, yang baru, yang lama, yang qadim, yang lama zaman. Tak jumpa. Dalam aplikasi-aplikasi hadis pun tak ada. Saya hantar hadis ni ke beberapa orang kawan saya di India, di Pakistan. Sebab kat situ pengajian hadis memang very strong kan. Kuat situ. Saya kata kod-kod adalah di celah-celah mana buku kan. Sama ada dhaif ke maud. Ada atau tidak. Telefon Maulana hadis ni kata. Maulana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Maulana. Maulana ye hadis. Kaise ya Maulana ye hadis. Ye hadis nahi hai. Khalas. Hadis ni tak ada. Maksudnya mana hadis yang kita hadis payung emas kan, mana-mana isteri yang mengizinkan suaminya kahwin satu lagi, maka isteri itu akan dikurniakan payung emas di dalam syurga. Ni riwayat popular. Abang pujuk isteri pun, sayang, awak nak payung emas tak? Kalau pakai payung emas dekat syurga mesti cantik. Kan, itu melambangkan awak punya ketakwaan, awak berkorban dan awak sudi kongsi suami awak dengan ini perguruan paling tinggi. Banyak engkau. Seorang isteri apabila halal, poligami halal, tapi saya takut benda-benda yang merepek ni. Lepas tu bila Kak Jah dengar payung emas apa semua, Kak Jah pun menitis saya mata. Kat mana nak sign tu bang?
Kosong. Hadis, masalah hadis tu tak ada. Mana ada, tak ada. Udahnya saya nak tanya simple je tuan-tuan. Orang buat apa payung dalam syurga tu? Dia payung ni kegunaannya kalau ada panas, kalau ada hujan. Ini syurga ni tak ada hujan, tak ada panas. Angin dia sepoi-sepoi, anginnya sangat nyaman. Udah kajah daripada impian kajang ni. Buat payung hulu giling. Siapa tu? Dah macam kenal ni jemaah masjid Sarjana Impian ni contoh. Tak ada. Itu yang pertama. Yang keduanya, mustahil. Mustahil Nabi menjanjikan satu benda yang menggembirakan satu pihak dan mendukacitakan pihak yang lain. Mustahil. Ini bukan ajaran Islam. So, saya nak sebut tu supaya orang kita berhati-hati. Mesti melihat kepada konteks hadis tu. Sama ayat tu. Sama juga dengan kisah Isra dan Mi'raj. Bila ada berlaku penyelewengan dan juga bila golongan orientalis mendakwa sesuatu perkara yang palsu, dan juga ada yang menganggap bahawa Isra Mi'raj ini tidak berlaku, yang berlaku dalam mimpi, maka kita tampil mesti mempertahankan, sebab ini adalah khazanah Islam. Orientalis cakap macam-macam, so kita nak pertahankan. Jadi Nabi SAW dibawa ke Telaga Zamzam. Di Telaga Zamzam dada Nabi dibelah, jantung dikeluarkan, dibasuhkan dengan air Zamzam, diisikan dengan iman dan hikmah. Kita tahu hati Nabi ini tidak pernah tercemar, tidak pernah terkotor, tidak pernah ada apa-apa gangguan, tuan. Tapi Allah nak beritahu kepada kita, betul dipenuhkan dengan iman dan hikmah, tapi mesejnya kepada kita adalah, you tengok permulaan Isra Mi'raj itu berlaku bagaimana. Kemuncak daripada perjalanan Nabi daripada Telaga Zamzam, Nabi pergi mana? Nabi pergi ke Baitul Maqdis. Nabi solat di situ. Nabi mengimamkan solat para para anbiya, para rasul. Selepas itu Nabi dibekalkan, kemudian selepas itu Nabi naik buraq yang sama, Nabi merentas 7 lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha berbicara dengan Allah. Berbicara dengan Allah. Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat. Sehingga Nabi turun. Kemuncaknya adalah Nabi dibawa bertemu Allah. Sebelum bertemu Allah, hati itu dibersihkan. Persoalan balik. Saya ni satu hari sembahyang 5 waktu, hati yang macam mana saya bawa dalam solat? Maksud Kak Jah? Halo? Halo? Hati yang macam mana saya bawa dalam solat? Kita kena bawa hati yang bersih lah. Sebab Allah tidak melihat rupa paras, warna kulit, anak banyak mana, harta banyak mana, datang naik kereta apa, jawatan, pangkat, semua Allah tak lihat. Yanzuru ila qulubikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum wala ila a'mali walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan lihat kepada hati-hati manusia ni. Jadi bila saya solat, saya nak pastikan hati yang saya bawa menghadap Allah, hati yang bersih. Hati yang tak ada dendam kesumat, hati yang tidak ada musuh, hati yang tak ada hasad dengki, hati yang tidak ada benci membenci antara satu sama lain. Hati yang ini Allah akan lihat kalau saya bawa dalam solat. Kalau jawatan kuasa lama bergaduh dengan jawatan kuasa baru, solat agak-agaknya Allah tengok tak tengok. Dia ada grup kat luar, grup yang komen jawatan kuasa baru. Bukan sini, masjid dekat Burkina Faso. Sebab baru diumumkan kan. Tahniah, semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah. Ya, 5 tahun. God bless you, kata orang kan. Jadi semoga Allah merahmati dan mudahkan urusan. Takbir leluk masjid. Dan kita pakak-pakak beri kerjasama mengimarahkan masjid. Jadi hati, persoalan hati. Saya tak jumpa dalam Al-Quran Allah sebut begitu banyak mengenai satu organ
Seperti mana Allah sebut mengenai hati. Hati manusia ni tuan-tuan, dia unik sangat tuan-tuan. Unik, sangat-sangat unik. Pagi dia baik, petang dia tak baik. Ni pukul 9 dia baik, 9 suku jadi boleh jadi tak baik. Sekelip mata je. Boleh tak baik bila kita nak parking, tengok ada orang parking tempat kita. Jadi marah, tak baik. Tak apa, tak faham kot. It's okay, no problem. Lapang dada. Hati, persoalan hati sangat unik. Sebab kalau saya tengok Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, wallahu alimun bizati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang dalam hati kamu, dalam dada kamu. Dalam dada kita ada apa tuan-tuan? Dalam dada kita ada apa? Sebenarnya dalam dada kita ada limpa, ada hati, ada paru. Nanti bukan itu. Wallahu alimun bizati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada ni. Baca balik Quran, tengok balik Quran, kaji balik. Quran kata dalam dada ini ada qalbun. Dalam dada ini ada fuadun. Dalam dada ini ada basiratun, mata hati. Dalam dada juga yang paling hujung, yang paling mustahak, yang paling penghujungnya ulul albab. Tengok. Qalbun, fuadun, basiratun, ulul albab. Dia adalah layer yang paling dalam. Dia kena selesaikan satu-satu tu. Kena rawat. Makan yang betul, kawan yang betul, cakap yang betul, baca Quran, tidak ada hasad dengki, memaafkan orang, zikir ada, amal soleh ada, tak makan rasuah, tak makan harta orang lain, tak makan harta anak yatim, tak menzalimi orang. Clear, baru ditembus satu sampai ke basirah, mata hati, jernih. Fahamkah kata innaha ta'mal absarul lati fis sudur. Yang buta itu bukan buta mata kepala, tapi buta mata buta mata hati. Yang buta itu buta mata hati. Fahamkah kata, apa guna mata kepala celik? Apa guna mata kepala celik kalau mata hati itu buta? Kerana apa saja dilihat oleh mata kepala tidak akan difahami oleh mata hati, kerana mata hati itu buta. Mata kita ni mencerap tuan-tuan. Tengok cerap, tapi hati ni disebabkan gelap, gelita tuan-tuan, yang banyak sangat kesumat, dia tak tembus. Tinggal kat mata saja. Fahamkah kata lebih baik kau buta. Sebab celik pun tak guna. Celik, Tuhan bagi celik ni supaya kita boleh melihat, mencerap dan sampai mesej kepada basirah, mata hati jernih tuan. Ulul albab. Dia bukan cerita Ahmad Albab. Al-albab ni asal daripada perkataan lub. Lam, ba ada sabdu. Lubuk. Orang Melayu sudah lama guna lub, itu membawa maksud lubuk. Lubuk hati. Lub itu adalah lubuk. Lub membawa maksud lubuk hati. Jadi dia lubuk yang paling dalam sekali. Kalau yang ni dapat tackle tuan-tuan, wow, hebat. Memang hebat. Dia ulul albab tuan-tuan. Ini saya punya analisa saya dan saya punya kesimpulan. Ulul albab adalah generasi yang dijernihkan mata hati. Tuan-tuan dengar betul-betul. Generasi yang dijernihkan mata hatinya sehingga tersingkap tabir ilahi melihat yang tersirat. Itu ulul albab. Jernih, crystal clear, tersingkap mata hati, tersingkap tabir ilahi untuk melihat yang tersirat. Dia tak tengok pada fizikal, tapi dilihat lebih jauh daripada itu. Sebab mata hati dia jernih. Dia tengok hujan, dia tak tengok air, tapi dia nampak kekuasaan Allah. Dia tengok bunga, dia tengok segala sesuatu, ada mesej yang sentiasa dibahasakan oleh hati dia, sampai mesej. So yang ni kita nak capai. So mudah-mudahan kita dapat rawat hati kita lah tuan-tuan, kemuncak dia, supaya hati ini dapat kita bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci, bersih. Yang 5 waktu. Kita tak ada burak dah untuk kita naik atas jumpa Allah, tak ada dah. Allah bagi tahu Nabi Muhammad, bawa solat ni bagi dekat umat kau, 5 waktu solat, sampai pada kita 5 waktu solat. 5 waktu solat itu adalah mi'raj kita, pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Allahu Akbar,
itu adalah pertemuan. Sebab itu solat dinamakan dengan sad lam kan, dia sad lam, dia silaturahim kita kata. Dia solat adalah penghubung. Orang dulu tuan-tuan, para sahabat ridwanullah alaihim dan juga para tabi'in, para salafus soleh, para alim ulama, apa saja masalah, solat. Solat, solat, solat. Solat, solat, solat. Solat ini sangat luar biasa. Dia adalah satu amalan yang berlaku dalam syurga, berlaku di bumi, daripada turun-temurun berlaku. Yang diamalkan oleh para malaikat dalam syurga, sehingga diwariskan kepada penduduk bumi. Kita buat solat. Sujud. Allahu Akbar. Saya ada baca satu kata-kata tuan, sujud, dalam sujud itu berbisiklah dalam sujudmu supaya bisikan itu didengari di langit. You bisik kat bumi tapi sampai ke langit. Betul Nabi sebut aqrabu ma yakunu 'abd wa huwa sajid. Hampir hamba aku, sangat-sangat hampir hamba aku kepada aku adalah ketika dia sujud. Sebab itu panjangkan sikit sujud tu. Sujud terakhir panjangkan sikit. Kita doa dalam tu. Doa yang tidak dilafaz, doa dalam hati. Sebab kalau kita lafaz, kita minta macam sebab dia tak termasuk dalam bacaan yang dibenarkan dalam solat. So solat tuan-tuan. So muktamad pada hari ini, ratifikasi kita melalui ceramah Isra Mi'raj, kita nak pastikan kita solat, ahli keluarga kita solat. Wa'mur ahlaka bis solat wastabir 'alaiha. Suruh ahli keluarga engkau solat Muhammad, dan suruhlah umat engkau solat, ahli keluarga engkau solat, wastabir 'alaiha. Tuan-tuan, biasanya Quran akan guna wasbir, tak ada ta, yang ni ada wastabir. Patut wasbir, taklah sabar. Wastabir, maksudnya hendaklah engkau bersabar dalam kepayahan, kesusahan mengajak orang solat. Betul atau tidak? Ta itu huruf yang sangat berat, isti'la, thaqil, berat, susah. Begitu juga dengan kesabaran yang diperlukan dalam mengajak ahli keluarga kita solat. Dan kita juga sama tuan-tuan, orang yang ada di keliling kita ni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا ولا من يتبعنا مترودا ولا محروما اللهم يا حي يا قيوم اللهم أنت فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung majlis ilmu pada malam ini, kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu ya Allah, mohon limpah kurnia inayah dan taufik daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, sekiranya ada di antara kami yang sedang sakit, Kau berilah kesembuhan kepada mereka ya Allah. Sekiranya ada di antara kami yang sedang dibelenggu hutang, Kau murahkanlah rezeki mereka supaya mereka dapat langsaikan hutang-hutang mereka ya Allah. Ya Allah, sekiranya ada di antara kami yang tersimpul dengan pelbagai masalah, Kau rungkaikanlah masalah-masalah tersebut ya Allah. Kami tidak ada tempat lain untuk bergantung, mengadu dan memohon serta merintih dan mendamba kasih sayang melainkan pada-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin. Semoga kami ya Allah dan ahli keluarga kami, generasi kami, anak cucu kami, sanak saudara kami dapat sama-sama menjaga kefarduan solat yang telah Kau fardukan ke atas kami ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk terus istiqamah dalam mendirikan solat dan fokuskan solat ini hanya saja untuk-Mu ya Allah. Berilah juga kami kekuatan untuk menyucikan hati kami ya Allah. Kami ingin kembali kepada-Mu dalam keadaan hati yang suci bersih ya Allah. Kami yakin Kau tidak akan melihat kami melainkan kami datang dalam keadaan hati yang suci bersih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.